Baik, ayat 77. Allah menceritakan apa lagi Quran itu fungsinya. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Okey, ayat 77 ada dua fungsi Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi hidayah petunjuk. Ini fungsi yang pertama, menunjukkan. Lepas tu fungsi kedua sebagai rahmat bagi orang yang nak menjadi sebenar-benar beriman. Kenapa Allah sebut dua fungsi Quran tu kepada orang beriman saja? Sepatutnya memang untuk semua, betul tak? Petunjuk untuk manusia, rahmat bagi manusia. Tapi kenapa dikhususkan pada orang beriman? Adalah kerana hanya orang beriman yang benar-benar akan menjadikan Quran itu sebagai apa? Sebagai petunjuk. Orang beriman ni saja yang akan ambil faedah, yang akan ikut Al-Quran. Manusia lain, mereka tak memanfaatkan, tak nak rujuk pun Quran, tak nak ikut pun Quran. Okey. Ayat lain yang boleh kita jadikan sebagai sokongan pada ayat nombor 77 ini, antaranya kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 138. Buku surat 67, Allah mengatakan Quran ini untuk apa? Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Allah kata Quran ini fungsi dia menerangkan semua perkara kepada manusia, memberi petunjuk kepada manusia, memberi pengajaran bagi orang yang nak bertakwa. Okay. Kita simpulkan ayat 77 ini, maka kita dapati Al-Quran sumber hidayah, sumber rahmat kepada manusia, terutama kepada orang beriman. Dan yang kedua, apabila Allah sebut tentang lil mu'minin, maka kewajiban, tuntutan untuk beriman kepada Al-Quranul Karim, membenarkan isi kandungan Quran, percaya dengan yakin ayat Quran isi kandungannya adalah dari Allah. Okay. Kita lanjutkan ayat nombor 78. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Okay. Ayat 78 Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad yang menurunkan Quran akan memutuskan, akan buat bagi keputusan antara mereka dengan hukumnya. Maknanya Allah nanti di hari akhirat, mana-mana yang berselisih, yang tak nak ikut petunjuk Quran, yang tak nak jadikan Quran itu rahmat, yang kata Quran ini adalah mitos, termasuk orang beriman, Allah akan bagi keputusan. Keputusan Allah itu adalah adil, pasti benar, sebab Allah yang menjadi hakimnya, dan dialah sahaja yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kenapa Allah sebut perkasa dalam bab bagi hukuman? Kerana kalau nak jatuhkan mana-mana hukuman, keputusan, perlu kepada apa? Keperkasaan, supaya tak ada manusia yang boleh membantah, membangkang dan menolak keputusan itu. Kerana Allah itu adalah Al-Aziz, yang maha perkasa. Keputusan Allah itu adil tak? Tepat ke? Jawapan dia iya, kerana Allah itu maha
mengetahui sejauh mana. Kita telah baca ayat nombor 74 tadi, 75 tadi. Okay, kesimpulan ayat 78, keadilan Allah dalam memberikan hukuman di hari akhirat. Karena Allah adalah seadil-adil hakim. Dan yang kedua, keagungan Allah itu lagi terselah dengan disebutkan dua nama dan sifatnya yang mulia, iaitu Al-Aziz dan Al-Alim. Dan yang ketiga, mana-mana hakim, kalau ia menjatuhkan keputusan, menentukan keputusan, maka mesti ada dua ciri. Pertama, ciri ada kekuatan. Dan yang kedua, dia mesti ada ilmu, mesti yang berpengetahuan. Kadang-kadang hakim dia tahu pihak mana yang benar, tapi dia tak berani nak jatuhkan hukuman kerana dia tak ada kekuatan. Sebab tu daripada dua nama Allah ni, maka para hakim boleh ambil ia sebagai satu petunjuk. Kena berani untuk menjatuhkan kehukuman yang berlandaskan kepada pengetahuan. Dan terakhir sekali, ayat 79 kita tutup dengan perintah Allah kepada Nabi SAW, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Justru itu Muhammad, berserahlah kepada Allah, bertawakallah hanya kepada Allah, sesungguhnya kamu berada atas kebenaran yang nyata. Allah kata engkau bawa ajaran yang benar, engkau pihak yang benar, kata Allah, maka tak perlu gusar dengan tipu daya orang musyrikin, musuh-musuh engkau, maka kau bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulan ringkas kita ayat 79, di sini adanya gesaan, tuntutan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Dan nombor dua, kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu takut, tak perlu bimbang, kerana Allah bersama dengan pihak yang benar, maka kuatkan tawakal itu hanya kepada Allah. Baik, apa lagi yang Allah nak sampaikan? Kita kena sambung pengisian kita pada esok, insya-Allah esok hari kita baca ayat yang ke-80. Moga-moga tafsiran ringkas yang pendek ini dapat menambahkan kefahaman kita, dan sekurang-kurangnya kita dapat juga beberapa pelajaran yang boleh diambil sebagai panduan untuk kita teruskan hidup di muka bumi Allah Azza wa Jalla ini. Semoga Al-Quran memberi syafaat kepada kita. Allah berkat majlis ilmu kita dari mula hingga hujung. Kita bertemu lagi, maka kita tutup majlis kita dengan tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.